Sikit tentang cara untuk kita memberi stimulasi vagus nerve kita. Saya dah banyak cerita dalam lecture yang sepenuhnya tu, iaitu ada 10 cara yang mudah-mudah tetapi yang paling best, dan saya akan ambil 1-2 supaya you boleh praktis terus, iaitu mulakan dengan telinga ni, yang kalau tak boleh buat apa pun, picit je, urut, picit, jangan sampai sakit ya. Cuping telinga tu luar dulu, ambil dalam 20-30 saat, biar sampai merah-merah, tapi jangan sampai sakit. Lepas tu ke tengah-tengah dia pun, sebab dalam ni banyak stimulasi untuk vagus nerve yang jaga kita punya ketenangan dan sebagainya tu. Saya dah ajar dulu. Lepas tu tengah macam nak korek tapi bukan sampai sakit, dia pusing-pusing elok. Lepas tu pegang dia punya, ada satu lagi ni, cartilage ni yang depan ni kan, you picit dia tragus ni, cukup cun. Kalau siapa boleh buat, lepas tu tarik dia, lepas dia tarik, buka tutup, lepas tu habiskan dengan ambil hidung, blow. Jangan tutup mulut sekali. Tengok sampai letup-letup tu.